Jadi, ada siapa boleh jelaskan macam mana single Yue Yue boleh wujud sebenarnya? Tak payah nak tukar topik lah. Bagi jawapan sekarang ni juga. Syarikat ni bukannya tempat nak menanggung hobi. Menanggung? Artis kita minat menyanyi. Kita sign kontrak sebab diorang minat buat persembahan. Susah payah latih diorang, takkan nak simpan je. Sistem, aktifkan radar presiden. Ya, baiklah. Mau jujur dimulakan. Shin, berdasarkan pengalaman Aunty lah kan, single Yue Yue mesti akan meletup. Aunty pun harap Yue Yue boleh bagi sumbangan pada syarikat. Lagu tu bukan lagu original pun. Kita kena cari jalan untuk rilis lagu tu dulu. Sebab kalau Lin Yin tahu pasal tu, memang tak boleh buat apa dah. Bila Yue Yue dah terkenal, awak juga yang akan bangga. Bila Yue Yue terkenal nanti, dia dapat banyak tawaran. Jadi dia bolehlah bagi saya watak berlakon. Ada duit, bolehlah saya beli ubat nanti. Ubat? Ubat apa pula? Kakak jealous kan? Adik lagi layak naik pentas dari kakak. Lagi dia kuat, lagi aku nampak kelakar. Aku kena keluarkan single yang lagi bagus dari dia. Dulu lepas Lin Xiao Yue keluarkan single, kantor dia curi lagu Fiona. Dan lepas tu mengaku itu lagu dia sendiri. Syarikat hampir jatuh sebab benda tu. Jadi kali ni, aku memang takkan biarkan benda macam tu jadi lagi. Saya dah tetapkan keputusan untuk single tu. Tak payah berbincang. Apa maksud kakak? Kakak langsung tak nak berpura-pura dah ke? Lin Yin, kalau buat macam ni, bila peminat Yue Yue dapat tahu, nanti kecoh lah semua. Nak ke semua orang tahu yang Xiao Ye curi lagu orang sebenarnya?